Alhamdulillah, sekarang ni selepas saya kontrak di Sungai Melaka tu tamat, saya balik ke Kuala Lumpur. Saya buat bisnes sendiri. Saya ada produk saya, roti abun, dan juga alhamdulillah saya dua duta menyusul kemudiannya, iaitu duta Haji Umrah Mabrur, dan saya bawa balik pada umrah, bawa jemaah 18 orang daripada Brunei, dan insyaAllah akan bawa lagi next. Seterusnya alhamdulillah rezeki Allah tu luas. Saya juga dilantik sebagai duta produk jenama Cikgu, iaitu sos, makanan-makanan sejuk beku, sama dengan paste yang kita proses makanan segera. Maknanya tak payah masak lah, kita rendam ya panas untuk kita bawa pergi overseas ke atau pergi umrah. Jadi alhamdulillah itu aja. 3 ni pun dah kira boleh menyebutkan saya lah. Hingga kerja-kerja seni ni boleh katakan saya dah nak kata cuci tangan tu 80% lah. Saya ambil semua untuk rakan-rakan lah. Dan saya menunggu juga bulan 4 ni mungkin filem yang saya berlakon, Susuk Baiduri dengan Datuk Nur Syamno, Puan Salimah, dan juga ada rakan-rakan yang lain. So maknanya abang terima job-job kawan-kawan je? Saya terima job kawan-kawan sebab itulah kita nak kata kita jauh hatilah dengan industri. Sebab saya selalu katakan kalau nak kata menang, kita dah menang. Nak juara, kita juara. Tapi mungkin stesen bukan itu pilihan. Dia nak yang lain kategori. Mungkin wajah kot. Jadi bakat jatuh nombor 3, nombor 4. Itu sebab saya cakap dengan dia orang, kalau nak yang kalah, saya menyesal menang. Tapi tak apa, saya tak ada nak mengandu domba. Akhirnya ada kebaikannya. Dengan itu Allah luaskan lagi rezeki saya. Rupanya dekat luar tu lagi luas. Bukan kita kejar kek yang satu tu. Dah lah satu belah 7 lagi, 7 tu belah lagi. Tak rindu ke bang? Selama ni busy dengan... Memang saya dibesarkan dengan industri, tapi keadaan mengasak saya untuk keluar daripada industri. Jadi saya cuba di luar, alhamdulillah saya rasa seronok. Tapi kalau saya rindu, kawan-kawan offer, saya kata okey lah, boleh lah. Maknanya saya boleh buat pilihan. Saya boleh terima, dan saya tak nak terima pun terpulang pada saya. Rasa kecewa tu masih tebal lah. Rasa saya sebab dah jadi macam itulah orang kata ragam, ataupun itulah memang dah hukum dia gitu. Kalau kita dah veteran, dulu masa kita muda dituakan kita jadi orang tua. Bila kita tua, dia orang muda dituakan jadi orang tua. So orang tua ni tak jadi apa lah, keluar lah. Bukan sempena Hari Seniman ni. Harapan sebagai seorang artis kepada Hari Seniman ni apa yang abang harapkan? Saya punya harapan cukup besar untuk Hari Seniman ni. Kalau dibandingkan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni memang jauh. Tetapi dia tidak ada istilah veteran tak veteran. Zaman-zaman tu Dato' Aziz Sattar, Wahid Santik, ni grup-grup dia orang ni bawah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dia pun ada generasi muda pelapisnya, tetapi dia bergerak cara sendiri dan diiktiraf. So benda ni berjalan macam gitu. Tapi sekarang ni nampak beza. Yang veteran tinggal veteran, yang naik ni influencer, dulu tak ada. TikTokers tak ada. Jadi saya rasa mungkin zaman dia. Tapi cuma satu je lah harapan saya, supaya yang bergiat dalam industri ni mesti ada ilmu. Dia bukan pada glamour, pakai suara, pakai muka, pakai followers. Saya rasa biar ada ilmu. Saya takut nanti kalau dia jadi wakil Malaysia untuk peringkat antarabangsa, apa yang nak dibawa? Adakah dia nak bawa apa yang dia buat dalam TikTokers, ataupun apa yang dibawa dalam influencer? Saya tak tahu. Tapi orang di sana terima dia sebagai seniman Malaysia. Sebenarnya kita tahu dia siapa. Kalau dia lahir daripada industri, kita seronok. Tapi kalau dah ada nama, belajarlah, cari, supaya dia tahu. Supaya dia tahu, inilah teknik lakonan, inilah dia bendanya. Sebab dia dah untung, dia main dah maji, dia dapat naik tangga,
dia dapat naik tangga. Macam kita ni dah kena telan ular. Dia dah ada peluangnya tu dah ada. Dulu nak naik payah. Kena buat itulah reality lah, kena itu nak lawan ini. Dia tak payah. So, abang tak kisah kalau rezeki tak berpihak kepada abang. Tak apa. Diorang dapat merasakan sesuatu yang baik. Dan kita dapat tengok dekat TV. Tapi kalau kita tengok kat TV, alamak, tak membantu aku lah. Kualitinya Tak ada ilmu aku nak ambil. Lama-lama orang tak tengok TV. Maaf cakap lah, saya bila tengok dia orang, saya kata Allah, kalau kau belajar kan bagus. Tak ada lah orang kata tak ada ilmu. Kita nampak. Orang industri tahu. So abang pernah bekerja tak dengan yang baru-baru ni? Saya pernah bekerja, tapi salahnya producer, salahnya adalah orang-orang yang bergiat dalam industri. Maknanya dia melebihkan. Dia melebihkan yang follower juta-juta ni. Daripada segi layanan, daripada segi bayaran. Itu saya tak kata lah. Tapi dia kena cari. Tapi memang zaman tu zaman dia. Walaupun orang syuting dekat kampung, orang kampung tak kenal. Tapi kalau syuting di Kuala Lumpur, memang dia ada tempat. Memang orang kenal. Macam pendatang baru dengan artis veteran ni macam mana? Diorang ni okey tak? Hormat dia tak? Segi hormat, dia hormat. Tapi daripada segi protokolnya tu, daripada segi masanya, kalau kata pukul 10, dia pukul 12. Kebanyakan, saya tak kata semua. Macam kita kalau pukul 10, pukul 8 kita dah sampai. Jadi kita 8 sampai pukul 10, 2 jam tu kita dah siap. Tapi kenapa kita nak tunggu daripada pukul 8, pukul 10? Dah 2 jam lagi. Dah penat. Bila dah penat, mood dah jatuh. So kita nak kerja pun dah tak ada semangat. So boleh cakap kecewaan abang ni bukanlah disebabkan pemilihan artis ni. Tak ada. Sikap saya tak peduli. Itu rezeki dia. Dia dapat, alhamdulillah. Abang lebih terasa pada sikap artis baru. Sikap je kena orang kata respect lah sini. Kena tahu kedudukannya tu. Lepas tu syuting di kampung, syuting yang dengan masyarakat Melayu. Maknanya dia tak boleh suka-suka bertepuk tampar di halayak. Itu kena ambil kira. Kemudian dia perempuan tak boleh berokok. Bagi setengah tempat tak ada masalah. Tapi kalau di kampung perempuan berokok, macam satu dosa besar. Boleh kata tak respect langsung abang. Sebab bagi dia tak salah. Sebab tu saya kata dia kena belajar. Syuting di kampung lain.